Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah satu inisiatif yang difikirkan oleh Yayasan Nur Inspirasi. Apa khabar Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim? Baik. Betul ke bila saya sebut Dr. Nik ni adalah legend dalam legend bahasa? Sebab Dr. Nik dapat Profesor Emeritus disebabkan oleh penglibatan doktor dalam bidang bahasa? Ya, dalam ilmu bahasa atau istilah ilmiahnya ilmu linguistik. Ya. Tetapi kepakaran saya lebih kepada bahasa Melayu, terutama tata bahasa Melayu. Oh, jadi saya kena berhati-hatilah bila bercakap dengan Dr. Nik ni. Dah baik dah tu. Dr. Nik juga merupakan profesor saya masa saya belajar di universiti tahun 1971 dulu. Memang seorang yang sangat terkenal, berbudi bahasa, beradab mulia dan time tu naughty ya Umi? Time tu naughty ya? Dr. Nik tak tahu. Dr. Nik dia tak sedar sebab bila Umi naughty Dr. Nik itu masa tu Umi bawa Mini Cooper lah. Dia menonjol sikit lah. Oh ya. Okay. Macam Umi kan masa kat universiti tu memang kita kata orang segan dengan Dr. Nik dan sebagainya. Dan Dr. Nik, saya difahamkan Dr. Nik juga merupakan apa orang panggil lah sekarang, orang sekarang panggil aktivis bahasa selama 30 tahun memperjuangkan bahasa Melayu. Cerita sikit background tu. Sedih kalau kita katakan kita perlu memperjuangkan bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Namun demikian, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa Inggeris. Dan orang Melayu, orang Malaysia terlalu kagum dengan bahasa Inggeris sehingga diketepikan bahasa kebangsaan sendiri. Apa maksud Dr. Nik bila Dr. Nik kata mengenepikan bahasa Melayu? Tidak memberi kedudukan yang penting, tidak memberi kedudukan istimewa kepada bahasa kebangsaan sendiri. Bandingkan waktu saya pergi ke negeri Jepun, waktu kami dijemput di lapangan terbang, waktu dia jamu kita makan malam, mereka bercakap bahasa Inggeris. Tetapi pada esok pagi, bermula sahaja persidangan yang rasmi, orang Jepun yang pandai berbahasa Inggeris, lulusan universiti di Amerika, bercakap bahasa Jepun. Maknanya kalau di peringkat United Nations, mereka masih menggunakan bahasa Jepun. Dia bukan soal kita faham atau tidak faham bahasa Inggeris. Dia mahu menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Walaupun itu mengambil masa kan. Dia gunakan bahasa Jepun, terjemah dalam bahasa Inggeris. Saya jawab dalam bahasa Inggeris, terjemahkan bahasa Jepun. Masa tidak menjadi soal. Yang dipentingkan ialah kedudukan bahasa kebangsaan sendiri. Gahnya mereka terhadap bahasa sendiri. Memperkasakan bahasa dia orang. Memperkasakan bahasa. Artinya meletakkan bahasa itu kedudukan yang amat tinggi. Dan perkiraan waktu, perkiraan apa tak ada. Yang pentingnya ialah kedudukan bahasa kebangsaan mereka dalam situasi rasmi. Mereka lulusan universiti di Amerika, pandai berbahasa Inggeris. Tapi penggunaan bahasa Jepun bukan kerana tak pandai bahasa Inggeris, tetapi untuk meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan sendiri pada tempat yang sewajarnya. Especially bila ramai orang lah dia nak mengetengahkan dia punya bahasa dia. Bandingkan dalam majlis perkahwinan di Kuala Lumpur, dia bercakap dalam bahasa Melayu kerana ini situasi Melayu. Tapi dia nampak 4 orang bahasa lain, kulit putih, terus ditukar ucapan. Dia tu siapa Dr. Nik? Orang Malaysia? Orang Melayu dalam majlis kenduri misalnya, ibu bapa yang bercakap tu lah. Dia bercakap, ini majlis budaya Melayu kan. Cakap dalam bahasa Melayu. Tapi dia nampak 4 orang kulit putih, dia berubah bahasanya. Salah ke tu Dr. Nik? Salah ke tu? Salah tidak. Kerana itu menghormati tetamu. Tetapi salah dari segi budaya.
tidak menghormati bahasa sendiri. Wow, Kerana itu- 4 orang Itu kita satu tukar. kenyataan yang power tu Dr. Nick. Sebab apa di Malaysia, termasuklah saya, selalu mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Apa pula pendapat Dr. Nick? Ayat tu setengah dalam bahasa Melayu, setengah dalam bahasa Inggeris. Sebab yang penting pada saya Dr. Nick ialah orang tu faham apa Message maksud yang saya. disampaikan. Message itu bergantung kepada situasi. situasi. Dalam kita borak-borak sembang macam ni, ini saya anggap situasi rasmi ni, situasi formal. Ini Dr. Nick, ini bukan formal. Oh, ini siaran. Sembang. Siaran untuk didengar oleh seluruh rakyat negara. So situasi itu masih formal tetapi dalam keadaan santai. Oh, okey. So saya kena berhati-hatilah macam mana nak bertanya soalan kepada Dr. Nick. Sebab bahasa kita sedang didengar. Bukan saja tentang isinya tetapi tentang cara kita menyampaikan isi itu. Orang Malaysia dia terlalu mementingkan isi. Bahasa buruk tak apa asal difahami. Asal difahami. Itu pandangan yang tak betul. Okey, itu pandangan seorang pakar bahasa. Ya. Okey. Pada saya nak tanyalah. Pengalaman Dr. Nick 30 tahun sebagai Presiden Persatuan Linguistik Persatuan Linguistik Malaysia. 30 tahun itu adalah satu jangka masa yang lama. Sama usia dengan saya. Sama usia dengan Dini. Okey. Dan pada pendapat dan juga kajian Dr. Nick lah, siapakah di dalam sesebuah negara tu custodian, atau saya guna bahasa Inggeris lah, penjaga bahasa. Ya. Sebenarnya tanggungjawab penggunaan bahasa yang baik itu tanggungjawab semua. Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda kita bagi orang Melayu, dan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara. Lihat bagaimana bahasa Inggeris mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, dihormati dan disanjung oleh seluruh dunia. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Kononnya kerana itu bahasa antarabangsa. Saya tidak menolak kepentingan itu Belajarlah bahasa Inggeris dengan baik. Kerana bahasa Inggeris itu bahasa antarabangsa. Tapi demi kedaulatan negara, kita perlu mementingkan bahasa kebangsaan sendiri. Jadi dunia sekarang bukan dunia satu bahasa. Dunia dui bahasa ataupun multi bahasa, banyak bahasa. Kerana kita berhubung dengan seluruh dunia. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, kalau kita nak belajar bahasa Jepun pun boleh, dan sebagainya. Jadi dunia hanya mengetahui satu bahasa tu sudah ketinggalan zaman dah lah. Kita dengar pandangan orang muda. Dini Rashid, awak mewakili generasi muda. Cuba tanya tadi kan awak kata kepada kami bahawa yang penting adalah message yang disampaikan. Itu penting. Cuba tanya balik Dr. Nick tentang perkara ini. Soalan yang saya nak tanya, itu soalan yang Umi nak tanya. Kenapa Umi cakap saya pula? Sebab orang muda ni dia yang pentingnya message Dr. Nick. Dia tak sebab kisahlah. kita dah melalui zaman yang macam SMS kan. Kita menggunakan bahasa-bahasa ringkas. Adakah itu semua salah? Macam kita Tak salah. Bahasa ialah yang datang dari dalam yang melahirkan perasaan dan fikiran. Jadi gunakanlah bahasa untuk menyampaikan mesej. Kalau bercinta, ada bahasa percintaan Umpamanya bahasa-bahasa yang indah, pantun, pantun, dan bahasa berirama. Itu bagi orang yang dalam khayalan lah. Tapi kalau kita nak menceritakan satu benda yang bersifat saintifik, bahasanya mesti bersifat saintifik. Jadi yang pentingnya bukan salah menggunakan apa jenis bahasa, tetapi situasinya mesti sesuai. Takkanlah kalau kita pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bercakap tak senonoh dengan dia kan. Itu yang berlaku sekarang. Kita menghormati kedudukannya sebagai ketua negara, dan kita menghormati situasi rasmi. Kita menggunakan bahasa yang rasmi, tak menjerit-jerit lah macam dalam parlimen kan Dr. Nick. Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab.
Ya. Betul. Dia seolah-olah menggunakan situasi menyuara pandangan dalam bentuk yang paling tidak baiklah. Saya rasa kadang-kadang tak perlu ditunjukkan tonton melalui televisyen, kerana penggunaan bahasa dalam parlimen pada masa inilah memalukan. Takkanlah pula kita nak ada undang-undang mengawal bahasa kan, Dr. Nick? Ya, betul. Terlalu banyaklah undang-undang. Ada tak undang-undang yang mengawal bahasa? Penggunaan bahasa salah? Dia gini, ada hukum bahasa. Yang patut dihormati. Tapi banyak orang melanggar kerana dia tak tahu atau memang dia tidak menghormati bahasa ataupun dia sengaja. Tidak menghormati bahasa kan? Kerana dia tidak mencintai bahasa. Orang tidak kaitkan percintaan, dengan bahasa. Sebenarnya bahasa ni perlu dicintai, ya, dan ditinggikan, diberi kedaulatan kepada bahasa. Sebab itu ada negara seperti, sedihnya masyarakat kita tidak mencintai bahasa. Wow, Dr. Nick, itu satu kenyataan yang sangat berat untuk diterima oleh masyarakat Malaysia. Apa maksud Dr. Nick? Bandingkan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang Jepun, Indonesia dan orang Indonesia. Apabila tiba waktu untuk penggunaan bahasa kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa kebangsaan. Mereka tidak akan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Di Malaysia, orang seolah bermegah dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan tidak rasa malu kalau tak pandai menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Kita kena ubah sikap itu, ya. Berbangga dengan penggunaan bahasa kebangsaan, tetapi pada waktu yang sama pandai menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Orang ini kan keluar masuk dalam dunia antarabangsa dengan senang. Sebab di bidang kebangsaan, dia akan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Keluar ke dunia antarabangsa, dia akan menggunakan bahasa antarabangsa. Tadi Dini ada cakap, cuba sambung balik apa yang awak cakap. Umpamanya lah dalam perbicaraan ataupun percakapan orang-orang muda. Cuba bagi contoh. Macam SMS yang pendek-pendek dia semua. Dan contoh, kalau kau orang, macam kataan korang tu semua. Dia macam mana? Dia mungkin salah dari segi penulisan, tapi percakapan tak ada masalah kan? Dia begini, orang Malaysia, terutama orang Melayu lah, kerana bahasa ibunda dia bahasa Melayu kan, dia tak dapat membezakan penggunaan bahasa yang bersifat rasmi, ya, dengan penggunaan seharian. Dia menyampaikan ucapan tapi bentuk bahasanya bentuk bahasa yang tak cantik, bentuk bahasa basahan saya panggil. Walhal kita harus bezakan waktu menyampaikan ucapan, pidato dan sebagainya yang bersifat rasmi, bentuknya mestilah bahasa Melayu yang baik. Tapi kalau sembang-sembang, ya, minum kopi atau di rumah, jangan pula di rumah atau nak membeli ikan, takkan pula kita pergi cakap kepada penjual ikan, pelik dalam bahasa baku yang pelik bunyinya, dia pun kata apa orang ni kan. Jadi pokoknya gunakan bahasa mengikut situasinya. Situasi macam tadi lah. Tapi kalau situasi rasmi, jangan tukar kepada situasi yang tidak rasmi. Kita merendahkan bahasa kita sendiri. Jadi mengapa kita harus turunkan bahasa kita? Kita harus cakap bahasa Melayu yang tinggi, kita naikkan bahasa supaya dia belajar menggunakan bahasa yang lebih baik. Itu satu poin yang sangat penting difahami lah. Okey. Tadi Dini ada sebut macam penggunaan. Tadi Dr. Nick kata kalau rasmi, yes, bahasa baku, bahasa yang cantik. Tapi saya minta maaf, saya nak guna bahasa Inggeris. I beg to differ. Saya ada pandangan sedikit yang agak berlainan dengan, for example, dengan situasi yang informal, dengan mak dan ayah. Takkan kita nak kata aku, kau, tak boleh juga kan. Penggunaan aku lah kot sekarang ni. Macam orang, sebab zaman saya social media sekarang ni, dekat dalam social media ni banyak menggelarkan diri aku nak ni, aku nak tu, macam yalah, terlampau casual sangat. Adakah benda tu tak elok ke macam mana pendapat Prof? Kalau kita bandingkan dalam bahasa Inggeris, you kan untuk awak kan, digunakan raja dia pun boleh. Dia cakap your majesty you. Tapi kita kalau kita bercakap dengan raja, ada
penggunaan kata ganti nama yang sesuai, yang patut digunakan. Kalau tak pandai, padahlah kita kan. Jadi perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni banyak, ya. Penggunaan kata ganti nama, dan kata ganti nama ni bila kita masuk pada hubungan kekeluargaan, itu amat penting. Ada kata ganti nama untuk orang yang lebih tua pada kita, ada untuk orang yang lebih muda pada kita, ada yang sesama sendiri. Korang misalnya, pertamanya dikatakan bahasa kasar dan digunakan dalam situasi intim, maknanya dalam kenalan atau adik-beradik yang rapat. Kita nak orang dengan Perdana Menteri misalnya, biadab lah tu, ya. Atau bukan Perdana Menteri lah, bos kita pun, kita hormat bos kita kan. Tak boleh kita nak korang dengan dia atau apa. Jadi Herman cakap dengan bos dia kan, asal lambat bro cakap. Jadi oleh sebab itu, ini kata ganti nama dalam bahasa Melayu ni paling sukar. Kalau orang asing nak belajar bahasa Melayu, itulah di antara kesukaran bagi mereka. Dia tak tahu, apatah lagi bentuk yang digunakan dalam bahasa istana. Anak anda, kekanda dan sebagainya. Orang Inggeris kata bahasa Melayu ni senang dipelajari tapi sukar untuk dikuasai. Easy to learn but difficult to master. Dia boleh cakap gini-gini saja, tapi kalau nak digunakan sebagai bahasa perhubungan yang yang betul, ya, dan itu dia kalah. Bahasa Inggeris kita boleh belajar dalam 2 hari, kita boleh, ya. Saya kata contoh kata ganti nama orang kedua, you tu dengan raja pun kita boleh kata you, dengan anak pun kita boleh kata you, tapi cuba terjemah you ke dalam bahasa Inggeris, kita kena pilih, ada yang tak boleh kata you langsung. Pak cik, awak nak pergi ke? Itu kasar lah. Ataupun pakcik hang nak pergi ke? Tak boleh. Itu kasar. Sebab bahasa Melayu dia ada sistem menggantikan kata ganti nama dengan gelaran. Ataupun dalam bahasa Melayu senang tau. Kita tak tahu nak guna bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada gelaran. Jadi misalnya kalau saya dengan Datin Fauziah kan, saya tak nak you kan dia kan. Awak dah makan. Tak baik kan. So dalam bahasa Melayu ada satu ciri yang dikatakan ciri senyap. Jadi saya kata, awak dah makan tu kan, kita buang awak. Dah makan. Itu ya, keindahan bahasa Melayu. Ingat tau. Dalam bahasa Inggeris tak boleh. Eaten, ya. Have eaten tak boleh. Kita kata have you eaten. Tapi bahasa Melayu tak boleh. Umi tanya saya ni. Umi tanya soalan tu kat saya. Bagi contoh saya nak tengok. Umi faham tak? Bagi tanya soalan tu kat saya. Awak dah makan, Wak? Wak boleh tu. Kalau tak nak kan, sebab kita rasa dia nanti kecil hati kan. Dia awak kan kita misalnya kan. Tanya saja, ya. Dah makan? Okey. Banyak yang kita perlu tahu. Itu saya beri contoh masa dulu kan, kita orang sangat menghormati arwah Engku Aziz kan. Yes. So orang Melayu kalau dia tegur Inggeris kata how are you? Kita kata dah makan. So kalau saya jumpa Engku Aziz, saya tak kata Engku Aziz awak dah makan. Itu kataan awak tu ya. Awak tu tak boleh. So kita kata dah makan. Cukup. Tak payah awak. Dr. Nik, satu soalan yang bukan, bila Dr. Nik bagi senario itu, saya rasa macam stres jugalah. Maknanya kan certain situasi lain penggunaan bahasanya, certain situasi lain. Tapi sekarang nampaknya caca murba. Ikut terhadap je. Campur-campur dan sebagainya. Kalau campur bahasa Inggeris, the end justify the means. Again, saya guna bahasa Inggeris, maknanya as long as the message gets to you, it's okay for me. Macam tu. Tetapi Dr. Nik, adakah bahasa juga melambangkan adab? Memang. Cuba komen sikit. Balik kepada tadi kan, saya pernah masuk kedai, saya masuk dia kata, kamu nak beli apa? Saya terus keluar. Sebab saya tersentuh. Dia kamukan saya. Sekolah kena ajar. Kelas bahasa Melayu patut beritahu kita tak boleh mengkamukan orang yang lebih tinggi pada kita. Tinggi maksudnya bukan tinggi pangkat saja, tinggi umur, tinggi kedudukan. Misalnya jurujual dengan pelanggan lebih tinggi sebab dia ada duit nak beli barang. So jurujual dia mesti tahu berbahasa. Kalau tidak macam saya lah, saya keluar. Kawan saya
Profesor Abdullah, dia pergi dekat gerai, abang nak makan apa? Kan budak-budak yang abang nak makan dia kata, sejak bila aku jadi abang kau? Dia marah. Salah juga. Alah, kesian lah. Sebab kan situasinya kedudukan pelanggan dengan jurujual tu kan. Cik lah aku. Kita kenalah itu. Tapi dekat gerai dia memang semua orang diabangkan. Sebab itu saya dapat pembantu rumah baru, seorang wanita. Hari pertama dia datang, tetamu saya seorang pensyarah, minum bang, dia kata. Allah. Saya terkejut, tetamu saya pun terkejut. Saya kena beritahu pembantu saya bahawa pembantu rumah tak perlu tegur dan tak perlu abangkan seorang pensyarah. Bila saya beritahu kat dia kata saya masa saya dia orang Medan. Di Medan saya abangkan semua orang lelaki. Oh, dia kata. Itu perbezaannya ya. Ingat, tak boleh saja diabangkan gitu. Sebab dia tetamu saya, seorang pensyarah dengan PhD dan sebagainya, dia tak biasa diabangkan. Tapi sebagai pakar bahasa, Dr. Nik, bila Dr. Nik rajin tengok social media ke? Social media sekarang saya jarang lah. Dr. Nik tak pernah lah tengok TikTok ya? Tak. Kena tengok Dr. Nik sebagai seorang pakar bahasa supaya Dr. Nik boleh komen. Umi tengok ni? Umi selalu tengok. Oh ya ke? Dan sangat menyedihkan tengok penggunaan bahasa yang macam kalau kita nak kaitkan dengan adab, memang Dr. Nik lagi macam mana nak sebut lagi tak mengikut adab, lagi disukai oleh orang. Lagi ramai sebab orang rasanya tengok. Benda tu casual kot. Dia rasa benda tu macam ringan. So dia macam mana nak cakap? Dia tak sedar perbezaan antara situasi formal dengan situasi tidak formal. Situasi tidak formal, apa bentuk saja boleh digunakan. Sebab bahasa ni dekat dengan kita ya. Apa yang keluar tu datang daripada hati dan fikiran. Oh, tak ada masalah lah kalau kita bercakap. Tetapi dalam situasi rasmi dan ini bagi saya suatu situasi rasmi ni. Maknanya walaupun sembang-sembang ini akan ditontonkan dipertontonkan kepada dengar tu dini. Jadi kita kena jaga bahasa, jaga adab, sopan santun Melayu. Sebab bahasa ni berkait dengan budaya. Dr. Nik, saya nak bagi sikit ceritalah kepada siapa yang sudi menonton program kita ni lah. Macam Dini dengan saya, kami dah menjelajah ke seluruh Malaysia selama 10 tahun dan telah mengadakan interaksi dengan orang-orang muda di sekolah, di college dan juga di universiti. Mungkin hampir dekat 500,000 juta kot budak-budak. Jadi bila saya berada di depan orang muda, saya tak menggunakan bahasa baku. Saya juga menggunakan sebab saya nak ambil hati audience saya. Saya nak lebih mereka dekat, saya nak mereka merasa saya dekat dengan mereka. So saya guna bahasa-bahasa yang korang, tapi saya tak adalah bahasakan diri saya aku. Saya tak ada pula kata makcik. Saya panggil nama saya, saya digelar Umi. Jadi bila saya menggunakan Umi, rasa macam rapat dengan anak-anak. Dan sebagai seorang Umi, saya sangat menyayangi kamu semua. Macam tu. Tapi macam Dini, macam mana dengan kawan-kawan? Sama lah, relax lah. Because yelah macam Prof cakap tadi, dalam situasi yang bila rapat dengan kawan-kawan so relax lah. Tetapi bagi saya bila saya bercakap dengan orang yang lebih tua tu, kita kena cover lah kan. Kita kena bercakap dengan bahasa yang lebih sopan lah kot. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat social media sekarang ni, bahasa tu terlampau tak tahu lah sebab kasar, apa yang menyebabkan, bagi pendapat Prof, apa yang menyebabkan? Sebab sekarang ni macam ada tambah do lah kan, ni do, ini do. Bila Prof tengok do tu kan, rupanya do tu bodoh. Kami baru tahu. Macam mana, apa yang menyebabkan? Dia begini, apabila kita berhubung, kita nak cuba dekatkan perhubungan itu. Jadi kita menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dirasakan akan mendekatkan.
Jadi bentuk-bentuk seperti itulah korang, ya. Kan kita nak kata anda, kan? Anda tu yang paling formal, ya. Jadi sedikit kelonggaran diberikan dalam situasi demikian sebab bahasa itu untuk berhubung. Kalau tak dapat disampaikan mesej dalam keadaan yang diperlukan, maka tak berjayalah perhubungan itu. Jadi kita beri kelonggaran. Hanya dalam situasi rasmi kita kena jaga juga, ya. Sopan santun, adat resam orang Melayu yang amat bersopan santun lah. Jadi bahasa tu dikaitkan dengan budaya orang itu. Itu kena jaga, ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita kena imbangkan antara keinginan untuk mendekatkan hubungan dengan orang yang kita lawan bercakap dan nak maintain penggunaan bahasa yang baik tetapi yang agak dekat, intim lah saya kata. Intimate tu intim tu bahasa Inggeris intimate. Mesra. Sebab perhubungan itu mesti untuk tujuan tidak berkelahi, ya, tapi untuk menyampaikan fikiran dan perasaan yang halus, yang indah. Jadi kan Dini, bila dengar Dr. Nik cakap macam tu, saya betul-betul macam mana bukan kagum, risau dan memahami masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang mengajar bahasa. Ya Allah, kesiannya guru-guru. Sekarang dikatakan budak-budak sampai nak mengeja pun dah tak reti. Sebab dia kata macam tak nak. Dia tulis, dia tak tu dia cross. Dia pakai X. Jadi dia dah tak reti. Dan saya dapat tahu baru-baru ni ada budak-budak sekarang langsung tak reti mengeja, Dr. Nik. Bukan sahaja dari segi tata bahasa tapi mengeja pun dah tak tahu. Saya memang sedih, ya. Sebagai ahli bahasa, saya melihat keruntuhan taraf penggunaan bahasa dalam kalangan orang-orang muda, ya. Saya pernah hadir kursus yang diberikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 yang tak pandai menulis, tak pandai membentuk ayat. Ni tingkatan 3, tingkatan 4 ni. Tak pandai saya membaca. Ni bukan cikgu bahasa, Dr. Nik. Kau tidak stres lah anything. Ini belum lagi bercakap awalan ber, awalan ter, mengkat. Itu belum, itu tinggi. Itu tinggi. Ini yang asas-asas yang menjadi sebenarnya kalau orang tak pandai berbahasa dengan baik, tak pandai menggunakan bahasa bukan saja dengan betul. Saya ada 3 perkara, ya. Baik, betul dan indah. Bahasa itu mestilah bahasa yang baik, tidak bahasa yang kasar, bahasa pasar dan sebagainya. Tapi dia juga mesti betul. Betul dari segi ejaan, betul dari segi pengimbuhan, susunan ayat, dan akhir sekali indah. Baik, betul dan indah. Kita ni tak baik, tak betul dan tak indah langsung. Suka memaki-maki orang. Ini belum lagi kita bercakap tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang ayat tu kan separuh Inggeris, separuh Melayu. Memang itu sifat masyarakat yang hidup dalam banyak jenis bahasa dituturkan. Memang itu dia panggil bahasa kacukan. Tapi kita harus beza. Ini situasi formal, penggunaan bahasa Melayu. Ini situasi penggunaan bahasa Inggeris. Ini situasi penggunaan bahasa rojak. Jangan bawa bahasa rojak untuk bercakap dalam situasi bahasa formal. Maknanya kan, when it comes to social media, social media is not formal. Suka-suka dia lah. Tetapi adab kena dijaga. That is basic principle. Saya nak tanyalah. Sebab pasal bahasa rojak tu kan, adakah ini pendapat lah saya tanya sebab saya mewakili orang muda. Mungkin sebab muda mungkin sebab kita banyak menggunakan bahasa yang macam ni, bahasa Melayu pun banyak meminjam bahasa Inggeris. Mungkin contoh komunikasi, kita guna communication, so maybe sebab tu kot dia macam alang-alang dia terus pakai bahasa Inggeris. Dia begini, apabila masyarakat terdiri daripada bukan satu kelompok yang menggunakan satu bahasa, itu dia panggil monolingual, satu bahasa. Tapi kita ni multi bahasa, iaitu lebih pada dua bahasa. Kita ni lebih pada 2 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Hokkien, bahasa Tamil, ya. Orang Malaysia ni memang versatile. Dia terdedah kepada banyak bahasa. Yang cakap lintah bukang. Ya. Ramai.
Ramai dia sebab dia tak tahu ilmu pidato, ya. Dan dia tidak rasa bangga menggunakan bahasa, ya. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang memang pemidatonya betul-betul menyampaikan pidato dengan baik, kita itu. Saya biasa hadir di bangsa-bangsa bersatu, ya. Bagaimana bangsa bersatu tu macam-macam. Ada orang yang tak pandai cakap langsung, tapi nak cakap. Tapi ada yang pandai bercakap. Dan kita seronok mendengarnya, ya. Sebab kalau kita nak menang satu-satu buah fikiran, kita kena pandai mengolah bahasa. Ya. Kalau tidak, orang tak dengar. Ya. Betul. So kita mesti pandai mengolah, ya, ayat dan perkataan supaya mesej kita tu bukan saja disampaikan dengan betul, tapi disampaikan dengan indah tu. Itu termasuklah, itu zaman dulu Dr. Nik. Zaman kita dulu kalau nak bercakap dengan bakal isteri ke atau suami ke, kita susun ayat-ayat yang dengan situ ada pantun-pantun sekarang juga, tak, sekarang tak payah pakai pantun lah. Tengok aja dekat social sekarang media kalau tu. masuk meminang dah tak ada pantun-pantun. Tak ada orang tak pandai sekarang. Okey, sekarang tak payah dah. Dia kata buang masa. Straight away aja, I love you, you love me. Macam tu je. You want no one go. No one dah. Macam tu Dr. Nik. Jadi sebab masa kecil suasana di dalam keluarga tu tidak mementingkan bahasa. Dia ada dua, bahasa tu memang alat komunikasi. Macam Datin kata tadi, asalkan mesej sampai, cara menyampai tidak dipentingkan. Tapi kalau kita mementingkan cara menyampai, barulah mesej tu sampai dengan lebih jelas. Kita just menggunakan bahasa ni untuk macam mana nak sampaikan mesej sedangkan itu satu benda yang berharga yang sepatutnya kita kena sebab dia ada dalam budaya itu kan, melambangkan bahasa. Sebab itu sekarang orang dah tak pandai berpantun. Saya apabila saya mengajar kan, suruh anak murid buat pantun sedih. Cuba buat satu pantun atau dua kerak aja. Bas dan lori, mari kita pergi. Bas dan lori, mari kita pergi. Mari kita pergi. Saya kata itu perkataan, tapi tak ada unsur keindahan langsung. Itu teka-teki je kan. Itu pelajar sekarang buat pantun. Dalam pantun dua kerat, pantun 4 kerat tu lebih suka, tapi lebih indah. Pantun 2 kerat pun tak sedap.